Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tolong share, tolong tap love. Terima kasih. Tolong juga like, tolong juga share dan juga subscribe kalau anda belum subscribe. Dan terima kasih yang menonton saya saban hari, 50-60 ribu orang. Saudara, tuan-tuan dan perempuan, saya tahu orang yang sama je. Tapi tak apa kan. Tapi tak apa kan. Ada yang ambil video-video saya pun tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih ambil video saya, react dan sebagainya. Ada yang potong, ambil sebahagian pun tak apa, asal dalam konteks dan kredit saya itu je. I don't want anything, just want kredit saya je. Iswardi berwajah orang demam. Taklah, tak, saya tak demam. Wajah saya memang macam ni. Sebab biasanya saya akan prepare semua. Kan, ni wajah orang yang tak gunting rambut. Tu je. Ni wajah orang yang tak gunting rambut. Kenapa tak gunting rambut is? Serabai je aku tengok saya nak jadi rockers tuan-tuan. Jadi bila nak jadi rockers ni, kita kena biarkan rambut kita panjang dulu. Bila dah panjang nanti baru saya tak ada, saya saja biarkan dulu. Terima kasih LTL daripada Kelang. Terima kasih daripada Abud bangun tidur. Ami Saleh kata tak. Saya bangun tengah hari. Saya bangun pagi tadi. Ni memang rambut saya. Saya kalau malam-malam nak pakai minyak buat apa kan. So inilah naturally, umur dekat 50, rambut lebat lagi, alhamdulillah lah rezeki kan. Ada kawan-kawan saya dah tak ada. Ni ada, kalau siapa yang boleh nampak lah kan, alhamdulillah tengah ni ada lagi. Kebanyakan kita orang lelaki tengah dah botak kan. Dah tengah dah botak. Cuma line sini of course lah, sebagai orang yang dah berusia ni, dia akan ada line sini. Siapa yang muda, nanti korang akan nampak lah, dia ada line kat sini. Ni dipanggil receding line untuk rambut kan, dia ada kan. Tapi kalau saya botak macam ni rupa, macam ni. Kan, kalau botak depan dia pintar. Kalau botak belakang dia banyak fikir. Tapi kalau dia botak semua, dia fikir dia pintar. Kan? So malam ni kita akan cerita beberapa perkara. Satu tentang cerita Syed Saddiq. Kedua cerita tentang apa orang kata skandal di Sabah tu kan. Ada juga cerita sedikit skandal di Sabah. Tapi yang saya nak sentuh banyak sebenarnya adalah tentang baru ni, bukan baru ni sebenarnya, dalam bajet baru ini kerajaan telah meluluskan satu pajakan atau list bernilai 16.5 bilion ringgit. Jadi kecoh lah dengan pembangkang semua membantah apa mahal sangat ini kroni, ini direct nego. Anwar bagi pada kroni dia, kata pejuang reformasi tapi bagi mahal-mahal, projek apa macam ni, duda. Panjang lah cerita dia. Lepas tu Anwar sebut dalam, Sri Anwar Ibrahim sebut dalam parlimen tempoh hari, dia kata kita jimatkan bilion ringgit. Lepas tu orang kata, apa jimat bilion ringgit? Kalau kita beli baru 6-7 bilion. Ini kita nak kena spend 16 bilion. Jimat apa benda? Itulah masalah Tok Sri Anwar Ibrahim. Lain kali lantik saya jadi orang yang tukang bagi penerangan tu. Kan tak lantik saya, macam mana? Patutnya awal lagi saya dapat information ni supaya saya boleh disseminatekan awal. Sebab keputusan ini bukan sekarang. Dia sudah diputuskan, sudah dibincangkan seawal Oktober tempoh hari. September, Oktober tahun inilah kan. Dah ada pembincangan ini tentang pembelian ataupun pajakan helikopter ini bagi menggantikan helikopter kita lama, Nuri dan sebagainya tu kan.
Jadi pajakan tu dah dibincangkan seawal Oktober. Bukan dah dibincangkan, dah diputuskan. Cuma nak masuk dalam bajet. Tetapi maksudnya perbincangan itu, dan perbincangan itu bukan sekarang tuan-tuan. Perbincangan itu dah berlaku even zaman sebelum Anwar Ibrahim. Pelantikan syarikat dan sebagainya itu berlaku sebelum zaman Anwar Ibrahim, iaitu zaman Ismail Sabri ataupun Muhyiddin Yassin. Tetapi kerajaan ini melihat it's something yang kita boleh teruskan, so diteruskan. So the apa orang kata, perkara itu ataupun projek itu diteruskan. 16 juta, bukan 16 juta, 16 bilion. Dia beza 16 juta dengan 16 bilion. Kejap lagi saya terangkan. Baik, kita akan bagi satu persatu insyaAllah. Terima kasih. Thank you Hussein atas stiker tu. Terima kasih yang bagi gift. Tolong minta maaf kalau anda bagi gift saya tak acknowledge sebab saya tak nampak. Kadang-kadang saya live ni saya tak nampak, saya tak tengok siapa yang bagi gift kan. Tapi terima kasih saya ucapkan siapa yang bagi gift awal lah. Akaun yang ni tak dapat terima gift. Alright, so pertama sekali insyaAllah kita mulakan. Syed Saddiq gagal peroleh kebenaran semakan kehakiman terhadap peruntukan dana parlimen. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq dan 3 lagi pihak lain dalam permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman yang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ditolak. Ia berhubung tindakan kerajaan yang didakwa memberhentikan peruntukan berjumlah RM733,300 bagi tujuan perbelanjaan kebajikan rakyat di kawasan parlimen berkenaan. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Wan Ahmad Farid Wan Saleh tanpa sebarang kos. Dalam keputusannya, Wan Ahmad yang kini sebagai Hakim Mahkamah Rayuan berkata, permohonan Syed Saddiq bersama Najib Abu Nawar, Muhammad Bakiruddin Abdullah dan Muhammad Fazli Bisri dibuat melalui tempoh masa yang telah ditetapkan. Beliau turut berpendapat peruntukan khas untuk kawasan parlimen merupakan perkara dasar eksekutif yang mana mahkamah terikat dengan keputusan terdahulu yang dibangkitkan dan tidak boleh diputuskan melalui semakan kehakiman. Bagaimanapun jika mahkamah tersilap dalam membuat kesimpulan itu, mahkamah terikat dengan prinsip undang-undang bahawa perkara membabitkan dasar eksekutif bukan dalam ruang lingkup bicara mahkamah untuk menentukannya, katanya. Okey, so itu antara yang disebut oleh ni. Pada 23 April lepas, Syed Saddiq dan Najib dan juga Muhammad Bakiruddin dan Muhammad Fazli yang merupakan pengundi MUA selaku pemohon memfailkan permohonan itu menerusi tutuan Lim Wee Jit dengan menamakan Perdana Menteri Malaysia dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama dan kedua. Mereka memohon perintah bagi membatalkan keputusan memberhenti atau membatalkan baki RM500,000 daripada 1.7 juta yang sepatutnya disalurkan secara terus kepada akaun Bank Pusat Khidmat Rakyat Parlimen MUA bagi tujuan perbelanjaan untuk projek kebajikan kesejahteraan rakyat dan bencana bagi kawasan MUA. Okey, menurut beliau, menurut tuntutan itulah. Selain itu, mereka memohon membatalkan keputusan kedua-dua responden, membatalkan akses permohonan pertama terhadap sistem MyHAS yang mengurus permohonan peruntukan pembangunan. Baik. Dia bermula macam mana tuan-tuan? Dia bermula bagaimana? Dia bermula bila Syed Saddiq menyatakan bahawa beliau tidak lagi menyokong kerajaan Madani. Okay, that's why it all started lah. Dia bermula bila Syed Saddiq menyatakan bahawa beliau tidak lagi menyokong kerajaan Madani, dan disebabkan oleh itu maka peruntukan kepada Syed Saddiq telah diberhentikan. Okay, peruntukan itu telah diberhentikan. Now, disebabkan peruntukan itu telah diberhentikan, maka Syed Saddiq pun telah mengemukakan satu tuntutan di mahkamah mengatakan bahawa perkara itu adalah suatu benda yang tak konstitusional, yang bercanggah dengan undang-undang dan dibuat judicial review lah ke atas perkara tersebut. Tetapi hakim dalam kenyataan yang saya bacakan tadi menyatakan bahawa permohonan Syed Saddiq dan juga tiga ahli parlimen, tiga ahli pengundi MUA itu ditolak tanpa kos kerana yang pertama, mahkamah mengatakan pertama sebenarnya sebab dah tamat tempoh. Kan sepatutnya dia ada tempoh masa di mana dia kena buat lepas dia filekan tu, dia kena adalah benda yang dia kena kemukakan, tapi dia tak kemukakan dalam tempoh yang dibenarkan. Jadi disebabkan oleh perkara itu maka mahkamah menolak lah. Tapi yang kedua, apa yang berlaku adalah apa dipanggil? Mahkamah mengatakan bahawa mereka tidak ada atau mahkamah tidak ada hak untuk memutuskan perkara di bidang kuasa eksekutif.
Yang ni yang crucial sebenarnya. Mahkamah mengatakan bahawa mereka tidak ada kuasa untuk menentukan apa yang berada di dalam bidang kuasa eksekutif dan terutama Perdana Menteri.